Okey, peperiksaan asas takaful TBE bahagian C untuk takaful keluarga dan takaful berkait pelaburan. Kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu amalan takaful keluarga bahagian pentadbiran sijil. Pentadbiran sijil ni berkait dengan pengurusan sijil. Okey, bila seseorang peserta tu dia dah mohon, so dia dah dapat sijil kan? So apa dia boleh buat dengan sijil tu tadi? Okey, kita tengok apakah perkara-perkara yang peserta tu boleh buat. Okey, kita pergi kepada topik yang ada dalam ni iaitu berkait dengan sijil takaful keluarga. Okey, sijil takaful keluarga ni dibahagi kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama dia ada tajuk iaitu dia menunjukkan nama penuh dan alamat berdaftar pengendali takaful. Okey, dekat muka surat yang depan-depan tu, first kali dia ada tajuk, alamat nama penuh dan alamat pengendali takaful. Contoh company takaful lah. Okey. Lepas tu yang kedua, dia ada klausa mukadimah dan bacaan. Ini memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Okey, sijil takaful ni bila peserta ni klien dia memohon, so dia akan sign agreement antara pengendali takaful, company takaful tadi dengan peserta iaitu klien. Okey. So jadi dekat situ klausa mukadimah ni dia perkenalkanlah pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak tu tadi. Berkenaan dengan maklumat setiap peserta tu, maklumat tentang company. Okey, yang ketiga, klausa operasi ni maksudnya ia menentukan risiko yang dilindungi di bawah sijil dan keadaan di mana pengendali takaful akan bertanggungjawab untuk memberikan pampasan. Maksudnya, klausa operasi dia akan tentukan risiko apa yang dilindungi di bawah sijil yang diambil oleh peserta tadi. So, pampasan-pampasan dia lah dia akan explain dekat situ dalam klausa operasi. Okey, provisi ni mengandungi jawapan kepada soalan-soalan, borang permohonan dan pernyataan peribadi yang menjadi asas kontrak. Okey, provisi dalam sijil takaful tu ada bahagian provisi tau, provisi. Provisi lah So, dia akan cetak kita punya maklumat permohonan. Contoh bila kita memohon, bila klien memohon, dia akan isi berkenaan dengan nama, alamat, pekerjaan, tentang kesihatan, sejarah kesihatan dan sebagainya. So ada diletakkan dalam sijil takaful. So maklumat tu ada dekat bahagian belakang. Okey. Seterusnya kita pergi kepada jadual. Okey. Jadual ni apa? Dia menyatakan ciri-ciri khusus kepada pemilik sijil peserta tu tadi seperti tarikh kita panggil tarikh dia berkuat puasa, berkenaan dengan butir-butir peserta, maklumat-maklumat peserta, risiko yang dilindungi, manfaat-manfaat yang ada dalam polisi yang diambil. Okey. Lepas tu ada juga section ataupun bahagian dia ceritakan tentang pengecualian. Okey. Jika sijil tu ada pengecualian. So, pengecualian dimasukkan dalam sijil kerana beberapa bahaya dan kerugian tertentu tidak dapat dilindungi. Maksud pengecualian ni dia begini, contoh. Kalau katakanlah bila saya memohon, saya peserta, saya memohon. Saya masa memohon, saya ada penyakit asma. So, dalam bahagian pengecualian, sijil tu dia nyatakan peserta tadi dikecualikan. Maksudnya tidak melindungi penyakit asma. Sebab apa? Sebab penyakit tu sedia ada. Itu maksud pengecualian. Okey. Klausa pengesahan atau tanda tangan, maksudnya dalam sijil polisi tadi ada bahagian tanda tangan. So, itulah 7 perkara yang berkait yang orang kata dalam sijil polisi tu ada apa? Adalah perkara-perkara ni. Tajuk, klausa mukadimah, operasi, provisi, jadual, pengecualian dan pengesahan atau tanda tangan. So you all boleh semak polisi-polisi yang masing-masing ada tu untuk tengok berkenaan dengan perkara ni. Jadi kita mudah ingatlah jika anda ada polisi boleh semak. Okey. Sijil takaful keluarga. Sijil ni sama dengan polisi, sama dengan kita panggil, kalau orang kata kontrak pun boleh, kalau orang kata sijil pun boleh, kalau orang kata buku polisi pun boleh, tapi polisi selalunya untuk konvensional, kalau untuk takaful kita panggil sijil. Gitu Okey. So,
ia adalah CJ ni adalah kontrak antara pengendali takaful dan peserta. Company takaful dengan klien. Okey, klien tu peserta Dia menentukan terma dan syarat-syarat perlindungan. Okey, dalam kontrak tu tadi dia akan tentukan apa syarat dia, apa perlindungan dia, apa dia punya benda yang di cover tak di cover, dia akan explain detail. Dia kontrak jangka masa panjang. Keadaan peserta boleh berubah sepanjang tempoh sijil dan ini akan memerlukan beberapa pindaan ataupun perubahan. Contoh, pindaan atau perubahan, contoh bila peserta dia mohon, dia dah dapat dah sijil, dah lulus. Okey, namun beberapa tahun dia bertukar pekerjaan. Okey, dia bertukar pekerjaan daripada pekerjaan A kepada pekerjaan B. So jadi dia kena inform dekat kita jika pekerjaan tu risiko dia berbeza. Contoh, masa dia mohon dengan kita, dia kerja kerani saja. Tapi selepas beberapa tahun, dia tiba-tiba dia kata, saya tukar kerja, saya bawa crane. Dia kena inform dekat kita, dia kena buat perubahan. Sebab risiko dah berbeza. Kalau grup risiko yang sama, tak perlu. Tak perlu pun tak apa. Tapi kalau grup risiko berbeza, kena buat perubahan. Contoh apa lagi perubahan? Contoh, dia nak tambah rider. Dia nak keluarkan rider. Itu pun perubahan juga. Itu pun pindaan juga. Dia nak naikkan sum cover ataupun dia nak reduce, dia nak kurangkan dia punya sum cover pun boleh dibuat perubahan untuk CJ takaful. Okey, apa lagi perubahan? Dia tukar nombor telefon, dia tukar maklumat-maklumat peribadi. Yang itu pun kita panggil perubahan ataupun pindaan. Okey, seorang ejen harus tahu tentang jenis pindaan yang boleh dilakukan dalam memberi nasihat dan perkhidmatan. Okey, ada pindaan yang tak boleh nak buat atau ada pindaan yang boleh dibuat. Contoh, kalau dia ada exclusion, kita nak buang exclusion tu. Tu tak boleh lah sebab yang tu kena melalui proses underwriter. So, sebagai ejen kita kena tahulah benda apa yang memerlukan pindaan yang kena ada declaration kesihatan, benda apa, perubahan apa yang tak memerlukan declaration kesihatan. Contoh kalau setakat tukar nombor telefon, tukar email, tukar tukar maklumat-maklumat peribadi, yang itu ringan saja. Perubahan yang orang kata yang kecil lah. Tapi bila dia berkait dengan perubahan yang nak naikkan sum cover, nak tambah rider, yang itu dia berkait dengan perubahan yang berkait dengan kesihatan. Maknanya kena declare kesihatan. So itu perubahan Okey. Seterusnya, dalam exam dia ada tanya juga tahu berkenaan dengan perubahan ni, berkenaan dengan pindaan ni. So kena tahulah juga berkenaan dengan perubahan ni. Okey, perubahan keadaan memerlukan pindaan untuk dilakukan pada sijil. Okey, dibuat semasa pengeluaran sijil, dibuat selepas pengeluaran sijil. Okey, dia ada dua. Semasa pengeluaran sijil, perubahan yang mempengaruhi sumbangan atau frekuensi pembayaran sumbangan. Contoh, contoh dia ambil polisi bayar setahun, tapi dia nak tukar kepada bayaran bulanan. Iaitu perubahan yang mempengaruhi pembayaran sumbangan. Atau perubahan yang mempengaruhi sumbangan ni, contoh yang mempengaruhi sumbangan, contoh dia nak naikkan sum cover. Okey, dia nak increase sum cover, yang itu berubahlah sumbangan. Ataupun dia nak kurangkan sum cover, dia nak tambah rider, dia nak kurangkan rider, iaitu mempengaruhi sumbangan. Perubahan yang mempengaruhi jumlah perlindungan. Jumlah perlindungan tadilah nak naikkan sum cover. Perubahan yang memasukkan manfaat yang dia nak add rider, dia nak tambah manfaat. Itu dibuat semasa pengeluaran sijil. Okey. Selepas pengeluaran sijil, perubahan mood pembayaran tadi yang saya sebut pasal nak tukar daripada yearly kepada monthly ataupun sebagainya tu dibuat selepas pengeluaran sijil. Okey. Perubahan bentuk kontrak, penambahan atau nak hapuskan sumbangan tambahan, perubahan alamat, manfaat atau ahli waris. Okey, itu adalah perubahan-perubahan am yang berlaku. Okey, so seterusnya,
Penyerahan sijil takaful keluarga. Okey. Apakah itu penyerahan? Maksudnya, peserta takaful keluarga merujuk kepada individu yang memegang hak milik sah atas sijil takaful. Peserta ni adalah klien lah termasuk mana-mana penerima serahan sijil takaful tersebut. Okey. Penyerahan hak secara hukum dari semua hak dan kewajipan peserta kepada orang lain disebut sebagai penyerahan hak milik. Okey. Yang ini dia berkait dengan, sekejap saya. Okey, kita balik kepada penyerahan sijil tu tadi. Okey, penyerahan ni peserta takaful tadi, bila dia mohon, dia sign agreement. So, dia memegang hak milik polisi tu tadi ataupun sijil tu tadi. Okey, jika dia cancel ataupun dia surrender ataupun dia stop, polisi tu maknanya dia serahkan hak dia kepada pihak company, maknanya terbatal lah agreement tu tadi. Okey. Jika ada contoh dalam konteks saya ambil sijil takaful dan sijil takaful tu saya serahkan hak kepada, contoh saya nak buat coverage untuk mortgage untuk rumah, kita panggil MRTT. Contoh saya beli satu rumah bernilai 1 juta, saya ambil pampasan takaful dengan tujuan jika berlaku kematian pada saya, so, family saya tak perlu bayar caruman, tak perlu bayar loan rumah tu tadi sebab saya dah ada pampasan. So, saya ambil sijil ni, saya serahkan hak kepada bank untuk dipegang kalau apa-apa berlaku pada saya. So, dia akan guna duit pampasan tu tadi untuk selesaikan hutang. Yang itu juga kita panggil serahan hak. Maksudnya, daripada peserta dia serah kepada uh, badan yang berwajib ataupun pihak tertentu. Contohnya dekat bank lah dia serahkan. Okey. So, dekat sini penyerahan kita panggil serahan tu tadi, pemindahan hak dan kewajipan undang-undang sijil kepada orang lain. Maksudnya daripada peserta dia serahkan kepada pihak bank. So maknanya serahan hak tu tadi. So duit pampasan tu tak dapat dekat peserta lah, dekat klien lah, dia dapat dekat bank. Okey. Penyerahan hak mutlak, dia ada penyerahan hak mutlak. Maksudnya pemindahan hak dan kewajipan undang-undang kepada orang lain adalah mutlak dan tidak boleh dibatalkan. Kalau dia sign satu surat, that mean dia nak serahkan hak tu tadi kepada bank, maknanya dia tak boleh nak batalkan sesuka hati. Okey, tu maksudnya serahan mutlak. That mean kita dah bagi terus dah dekat bank. Okey. Kalau penyerahan bersyarat, pemindahan hak dan kewajipan undang-undang tertakluk kepada syarat-syarat. Sekiranya syarat tak dipenuhi, dia boleh terbatal. Yang ini kalau ada serahan yang ada syarat. So kalau tak penuhi, dia boleh batal lah. So penyerahan sijil tu maksud dia kita nak serahkan hak kepada third party macam tu. Iaitu contoh tadi bank lah. Okey. Apakah sijil pendua? Sijil pendua ni pergantian sijil yang hilang atau salah letak. Okey. Dulu sijil polisi ni kita hantar secara fizikal. Maksudnya dia ada buku sijil. Okey, di zaman sekarang yang terbaru kita tak ada dah buku sijil, kita ada e-certificate. Maksudnya e-certificate ni sijil secara maya, secara online gitu. Dalam exam dia tanya juga sijil pendua ni sebab dia ambil kepada keadaan sebelum ni lah sebab yang ini adalah modul yang sebelum ni punya. Mungkin kalau ada modul yang terbaru mungkin dia akan tambah lah berkenaan dengan sijil pendua ni. So sekarang kita follow je textbook iaitu macam mana dia nak dapatkan pendua. Boleh kalau sijil tu hilang ke ataupun dia tak jumpa cari, dia nak dapatkan duplicate. Boleh. Dia kena bawa, perlu mengemukakan surat permintaan. Maksudnya dia tulis satu surat yang dia nak mohon untuk dapatkan pendua. Surat jaminan untuk ganti rugi pengendali daripada sebarang kerugian akibat penerbitan sijil. Maksud dia ada charges. Gitu kan? Ada charges, so maknanya dia mungkin dia kena isi borang, dia kena buat bayaran, ada kat situ. Okey. Sijil ganti ni akan dicop sebagai pendua lah, duplicate lah Okey, baik. Seterusnya. Kelebihan dan syarat-syarat. Okey.
Kita pergi kepada tajuk yang baru. Sekejap. Okey, keistimewaan dan kelebihan ataupun keistimewaan dan syarat-syarat dia lah. Okey, dalam CJ Takaful Keluarga ni, dia memberikan beberapa keistimewaan. Antaranya adalah um, menambah manfaat perlindungan. Maksudnya tadi saya ada sebut, kita boleh tambah manfaat perlindungan tu. Contoh tempoh penangguhan, pengembalian semula, serahan, maksudnya kita nak tambah manfaat perlindungan. Boleh, kita boleh buat. Contoh, pengembalian semula, tempoh penangguhan dan serahan. Yang maksud menambah manfaat perlindungan ni dia boleh add on apakah manfaat-manfaat dia boleh add on dalam tu. Maksudnya dia boleh tambah, dia boleh keluarkan. Okey. Yang menghadkan skop liputan, contoh klausa bunuh diri, pekerjaan berbahaya. Dalam polisi, dia ada juga klausa-klausa tertentu. Contoh dia akan beritahu, okey, kita tak cover untuk kes bunuh diri. Namun, kita akan cover selepas 2 tahun. Dalam CJ tu ada dinyatakan klausa tertentu. Contoh pekerjaan berbahaya. Okey, kita tidak melindungi pekerjaan yang berkait dengan contoh kalau anggota polis. Semasa bekerja kita tak melindungi dia semasa bekerja. Yang itu dinyatakan dalam CJ tadi. Okey, dinyatakan dalam CJ takaful kita tu. Okey, dia menerangkan sifat kontrak. Contoh salah nyata syarat-syarat pembayaran sumbangan. Dalam CJ tu dia ada beritahu. Okey, jika kita salah nyata, maksudnya kita tak declare sepenuhnya, apakah yang akan berlaku? Okey, syarat-syarat pembayaran sumbangan. Kalau sumbangan tu tak dibayar dalam tempoh 30 hari, 40 hari, so apa berlaku pada CJ? Dalam CJ tu semua dinyatakan perkara-perkara ni. So ada kelebihan dia, ada syarat-syarat dia, itu yang ada dalam CJ Takaful setiap peserta. Setiap company mungkin ada berbeza sedikit lah. Setiap company, setiap produk ada perbezaan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini contoh. Contoh tempoh tangguh untuk pembayaran sumbangan. Okey. Tempoh tangguh untuk pembayaran sumbangan, tempoh dia 30 hari iaitu 1 bulan kalender. Perlindungan berterusan sepanjang tempoh tersebut. Maksudnya dalam tempoh 30 hari, katakanlah dia tak membayar. Adakah polisi itu masih aktif? Ya. Sebab kita bagi due date, katakanlah due date dia 1 hari bulan. Tapi 15 hari bulan dia tak bayar lagi. So kita bagi dia tempoh 30 hari untuk dia buat bayaran. Jika berlaku apa-apa dalam tempoh tu, kita masih cover lagi. Gitu. Jika sumbangan pembaharuan renewal sumbangan tidak dibayar dalam tempoh tersebut, sijil akan berhenti dan sijil akan berhenti, maksudnya tak di-cover dah. Okey, sebarang tertakluk kepada sebarang peruntukan pengecualian. Maksudnya selepas 30 hari polisi boleh jadi lapse kalau tak bayar. Itu bergantung pada jenis polisi. Okey. Nilai serahan pula, nilai tunai yang dibayar. Nilai serahan ni cash value nilai tunai yang dibayar apabila CJ diserahkan ataupun CJ tu tamat atau matang. Okey, yang itu peserta berhak menerima penyerahan CJ takaful keluarga. Maksudnya dia berhak menerima nilai serahan tu. Dalam polisi, kalau dia ambil polisi yang ada cash value, so dia berhak untuk terima that cash value tu tadilah. Tiada pembayaran akan dibuat daripada dana PRF, dana tabaruk. Okey, selepas berlaku orang kata nilai serahan tu tadi, bila dah dibayar sepenuhnya, maksudnya polisi tu dah habislah. So, tak perlu bayar apa-apa dah. Okey, maksud pengeluaran separa ni, tadi kita dah sebut dah. Maksudnya cash value tadi kita boleh withdraw sehingga 30%, 50% bergantung kepada jenis polisi. Yuran satu kali yang mungkin ada yuran dikenakan, tiada faedah dikenakan, peserta mungkin atau tidak membayar semula jumlah tersebut. Maknanya bila dia nak keluar ada charges ke? Okey. Ada polisi yang ada charges. Charges tu akan ditulis dalam buku polisi lah berapa charges dia ataupun ditetapkan oleh company. Yang itu bergantung pada jenis produk dan polisi. Okey.
Seterusnya, syarat-syarat apabila tiada bayaran. Maksudnya, gini, jika polisi ada nilai tunai, maksudnya ada cash value, satu keistimewaan bagi peserta yang mungkin dia tak bayar. Okey, dia tak bayar untuk beberapa tempoh. So, polisi dia tu dia tidak auto stop ataupun auto terminate sebab ada cash value. Okey, so peruntukan apabila tiada bayaran apa akan berlaku? Selagi ada cash value, polisi dia tu tak tamat. Polisi dia tak tamat, benefit dia still dapat. Kalau berlaku apa-apa claim, kalau berlaku apa-apa risiko dalam tempoh tu tadi, dia tak bayar, sebulan, 2 bulan dia tak bayar, polisi dia tak lapse lagi. Tapi jika berlaku sebarang risiko, dia boleh claim. Dia boleh claim sebab apa? Sebab polisi ada cash value. Bagi polisi yang tak ada cash value, kalau tak bayar dalam tempoh contoh 30 hari tak bayar, polisi tu lapse, terus tak ada pampasan dah. Berbeza dengan polisi keluarga yang ada cash value dengan tak ada cash value. Okey. So, dalam polisi ada klausa bunuh diri. Jadi, yang itu tadi dia bergantung kepada polisi itu sendiri, jenis polisi yang diambil. Jika seseorang peserta melakukan bunuh diri dalam tempoh yang dinyatakan CJ menjadi tidak sah. Kalau dalam CJ itu kata bunuh diri kita tak cover, selepas 2 tahun baru cover. Tapi lepas tahun berlaku bunuh diri, so dia tak dapat apa-apa. Namun kalau berlaku bunuh diri selepas 2 tahun, maksudnya tahun ke-5 berlaku bunuh diri. So, pampasan tu kita bayar, bergantung pada sijil. Okey. Pengendali takaful tidak bertanggungjawab untuk membayar tuntutan kecuali untuk mengembalikan semula sumbangan. Okey. Ada keadaan-keadaan yang mana company dia tak bayar pampasan tu. Okey, dia tak bayar pampasan tu. Ada keadaan yang mana company pulangkan balik duit caruman. Ada jenis-jenis polisi tertentu itu maksud dia. Peserta diberi tempoh 15 hari mulai dari tarikh mereka menerima sijil untuk memutuskan jika sijil yang dikeluarkan memenuhi keperluan mereka. Okey, kat sini ni dia jatuh under tempoh bertenang ataupun cooling period ataupun tempoh pemeriksaan percuma. Contoh dia gini polisi ataupun sijil yang peserta mohon dia lulus. Okey, lepas lulus dia diberi 15 hari untuk sama ada dia bersetuju atau tidak bersetuju dengan manfaat dalam sijil tu. Dalam tempoh 15 hari kalau dia nak cancel permohonan tu sijil tu dah lulus dia nak cancel, boleh. Company akan refund semua duit dia yang dia bayar tadi. Kalau dia bayar sebulan, kita refund sebulan lah. Kalau dia bayar setahun, kita bayar setahun. Dalam tempoh 15 hari. Ini ada keluar dalam soalan untuk exam. Kadang-kadang ada soalan ni. Okey. Jika lepas 15 hari, kalau nak cancel, kita tak ada refund apa-apa. Cooling period dia 15 hari. So, okey, seterusnya. Ada klausa yang tidak boleh dipertikai. Ada sekatan dalam sijil tadi ada juga sekatan. Sebab ini kita cerita bab pengurusan sijil. Apa yang diboleh buat dengan sijil takaful yang dah lulus tadi kan. So jadi klausa tidak boleh dipertikai ni sijil yang dikeluarkan berdasarkan kenyataan yang mengelirukan dalam borang cadangan tidak akan dipersoal. Kecuali jika pendahului takaful membuktikan. Okey, contoh macam ni. Bila kita memohon, kita dah declare semua, company akan ambil based on penuh percaya mutlak. Whatever apa yang peserta declare, itulah yang kita pegang. Kita tak ada nak pergi kaji-kaji, nak pergi investigate lagi, tak ada. Namun, jika berlaku claim dan ada bukti yang menunjukkan hari tu dia tak declare yang dia pernah masuk ward. Tapi ada record dekat hospital ni, dia ada masuk hospital sebelum dia memohon sijil. So, company dapat buktikan. So, dekat situ, company boleh batalkan sijil, boleh tidak membayar claim dan sebagainya. Okey. So, itu dia So, ada berkait juga dengan salah nyata umur ni. Kalau dia salah bagi tarikh lahir
ataupun dia memang sengaja nak tipu umur ke, yang itu pun berlaku juga dalam sijil, so boleh terbatal sijil tu tadi. Okey, seterusnya. Salah nyata umur ni macam dia buat umur dia muda setahun ke, dia buat bulan sijil tu ke depan atau ke belakang. Benda tu penting tau, sebab satu-satu polisi dia akan tamat bergantung kepada umur, bergantung pada umur. Kalau salah nyata umur, contoh harga jadi berubah. Kalau dia buat terlalu muda memanglah murah, tapi umur sebenar 40 tahun. Dia nyatakan umur dia 35. Caruman dah berbeza. So salah nyata umur ni penting, sangat penting. Sebab tu kita buat quotation, kita minta tarikh lahir yang betul agar dapat orang kata quotation yang tepat dengan caruman yang lebih tepat gitu. Kalau main uh, orang kata anggar-anggar saja, nanti mohon jadi harga lain gitu. Okey. So seterusnya, apakah pengecualian dalam sijil takaful? Okey, selalunya kematian, hilang upaya atau perbelanjaan perubatan disebabkan oleh kita tak cover untuk perkara-perkara ataupun kita kecualikan daripada dilindungi, melindungi perkara yang berkait perang, operasi, mogok, rusuhan, penyakit kelamin macam AIDS, berkait dengan alkohol, dadah, bersalin, keguguran, hamil, bunuh diri, ataupun kita panggil apa lagi yang berkait dengan tu pengecualian-pengecualian yang ada dalam sijil takaful. Okey. Okey, apa lagi? Pengecualian yang berkait dengan orang kata semasa dalam perjalanan menggunakan pesawat sebagai anggota kru. Yang ini dia berkait dengan pekerjaan. Ada juga yang kita kecualikan berkait dengan pekerjaan, berkait dengan sukan ataupun hobi. Sukan ataupun hobi lasak, iaitu ada juga exclusion. Maknanya tak semua hobi itu di cover. Sukan-sukan lasak tak semua di cover. Uh, Ataupun perkara yang berkait dengan undang-undang. Contoh gini, dia bawa motor, dia tak ada lesen. Lepas tu berlaku kemalangan, dia nak buat claim. Bila dia menyalahi undang-undang, so secara tak langsung claim tu tidak layak. So claim tu tak dapat sebab dia melanggar undang-undang. Perkara-perkara yang berkait melanggar undang-undang, so itu adalah pengecualian. Pengecualian ni benda yang tak di cover lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkhidmatan sijil yang seterusnya berkenaan dengan tuntutan matang. Matang ni maksudnya apabila polisi tu dia dah habis dah tempoh perlindungan tu, jumlah matang dibayar apabila peserta terus hidup selepas tempoh sijil. Contoh, dia tak meninggal lah, dia tak meninggal tapi polisi dia tu dah tamat dah. Okey, peserta adalah orang yang dilindungi. Kalau peserta adalah orang yang dilindungi, maknanya dialah peserta, dialah orang yang dilindungi, dia kena bagi bukti umur lah, IC, lepas tu dia kena nyatakan IC, dia kena bagi maklumat-maklumat yang diperlukan lah, yang diperlukan. Maksudnya kalau orang tu peserta, orang tu dilindungi, dia hanya bagi maklumat dia saja. Okey. Tapi kalau dia kata peserta adalah bukan orang yang dilindungi, dokumen atau dokumen atau perjanjian CJ asal tu buku polisi lah. Kalau macam sekarang tak ada buku polisi, e-cert saja, tak payah bagi apa-apalah. Okey. Peserta bukan orang yang dilindungi, maksudnya peserta adalah bukan orang yang dilindungi. Maksudnya contoh gini, suami ambil untuk isteri dia, maksudnya dia melindungi isteri itu tadi. So pemohon tu adalah suami. So jadi perjanjian pemindahan hak atau dokumen hak kalau ada contoh dari kita panggil tadi kita serah hak kepada bank. So kalau ada surat-surat agreement tu kita kena bawa lah masa kita nak buat tuntutan matang tu tadi. Penyataan bahawa individu yang dilindungi masih hidup, apa tu menandatangani sijil kelangsungan hidup. Okey. Dia kalau matang ni selalunya lah dia tak adalah rigid. Dia perlu nyatakan, dia perlu bawa IC.
bank statement, yang itulah perkara-perkara yang diperlukan dalam proses tuntutan matang. Okey. Seterusnya kita pergi topik yang di bawah kita panggil pentadbiran sijil tu, ada yang dipanggil penggantian sijil takaful. Okey. Penggantian sijil tu kita panggil ROC. ROC ni apa benda? Okey, bila anda baca buku teks, mungkin kita boleh faham, tapi dalam term takaful ni, ROC ni dia macam okey, sebarang transaksi yang melibatkan penyertaan sijil takaful keluarga dalam tempoh 12 bulan sebelum atau selepas sijil baru berkuat kuasa di mana sijil takaful keluarga yang sedia ada telah luput atau diserahkan. Contoh gini, kalau kita baca, kita susah nak faham. Tapi saya explain bahasa yang mudah, iaitu bagaimana boleh berlaku ROC? Contoh, saya ambil sijil yang pertama dengan tak kira ejen yang sama ke atau ejen yang lain dalam company yang sama. Ini kita cerita dalam company yang sama. Okey, so saya ambil sijil pertama. Lepas tu, selang beberapa bulan, saya ambil lagi sijil yang kedua. Tak kiralah daripada ejen sama atau ejen lain. Dan saya bayar sijil yang kedua, sijil pertama tadi saya tak bayar. Dia jadi lapse. So, berlakulah ROC, penggantian sijil. Maksudnya, berlaku ROC. Dia kesan dia kepada klien, mungkin klien tak ada kesan sangat, tapi kesan dia kepada ejen. So, ejen dia tidak akan dapat komisen untuk kedua-duanya. Kalau ejen berbeza, ejen A tak dapat, ejen B tak dapat. Kalau ejen yang sama, dua-dua polisi tu dia tak dapat komisen sebab dia jatuh under ROC. Okey. So, itu maksud ROC. ROC ni terguna pakai bagi semua sijil takaful yang mempunyai nilai tunai. Kalau sijil tu dia tak ada cash value, dia tak adalah ROC. Maksudnya macam sebab dia terus lap kan. Dia terus lap tapi tak juga. Macam contoh, kalau polisi tu dia dah lap dalam tempoh 12 bulan tu tadi, dalam tempoh 12 bulan baru lapse dan dia mohon baru pun jadi ROC juga. Maksudnya tempoh yang kita kena pegang kat sini 12 bulan. Kalau selepas 12 bulan tak jadi ROC. Kalau bawah 12 bulan dia jadi ROC. So itu maksud dia. CJ yang tak bayar, CJ yang lap, bila 12 month dia jadi ROC. Lepas 12 month tak jadi ROC. Pegang gitu je. Okey. So, kita tengok contoh macam mana yang dia namakan ROC tu. Jangka masa dia. Okey. ROC ni jika CJ takaful sedia ada tu luput atau dipulangkan. Luput ni kita panggil lapse, dipulangkan ataupun dia surrender lah. Dia surrender. Okey. 12 bulan sebelum CJ diterbitkan. Okey. CJ diterbitkan 12 bulan selepas CJ diterbitkan. Contoh gini di mana berlaku ROC? Jika dia ambil ROC terguna pakai ke atas takaful mempunyai nilai tunai. CJ diterbitkan, maksudnya CJ tu lulus. Selepas CJ lulus, kalau nak faham kat sini macam kurang jelas kan. Selepas CJ lulus, kalau katakanlah dalam tempoh 12 bulan ada berlaku lapse ataupun dia surrender, lepas tu dia dalam tempoh 12 bulan tu berlaku lapse ataupun surrender, lepas tu dia ambil lagi sekali. Tak habis setahun tu dia mohon CJ baru. Kan? So akan berlaku ROC tu tadi So ROC efek dia kepada ejen, tidaklah kepada peserta, dia tak ada efek apa-apa. Okey. Seterusnya. Ni dia explain juga benda yang sama, tapi kalau you all baca dan yang penting you all boleh faham apa itu ROC. Bila soalan keluar tentang ROC, sekurang-kurangnya you tahu dan boleh fikir nak jawab macam mana kalau you jelas tentang ROC itu tadi. ROC itu yang seperti yang saya sebut tadilah dekat atas, maknanya kalau CJ tu lapse ataupun dia tak bayar ataupun dia surrender, dalam tempoh 12 bulan tak boleh mohon sijil baru. Lepas 12 bulan baru mohon sijil baru. Baru tak jadi ROC. Ini kesan pada ejen. So ini maksud dia sijil tak bayar. Lepas tu apa lagi okey. Berlaku ROC juga kalau contoh dia punya sumbangan. Contoh dia ambil dengan ejen tu dia bayar 200. Dia bayar RM200. Okey.
RM200 kalau kita kira tolak 25%, tinggal 150. Okey, dia ambil 200, lepas tu dia cakap, Wani, saya tak boleh nak bayar lah, saya nak kurangkan jadi 100 boleh? Boleh dibuat tapi bukan dalam tempoh 12 bulan yang pertama. Okey, boleh dibuat, boleh dibuat tapi bukan, contoh perubahan, amendment sikit. Dia boleh buat perubahan tadi tapi bukan melepasi 25%. Contoh, kalau 25% daripada 200 sumbangan dia tu adalah maksima, dia boleh kurangkan RM50. Maksudnya daripada 200 dia nak bayar jadi 150. Boleh. Tapi kalau dia kata daripada 100 daripada 200 dia nak bayar 100, yang itu tak boleh. Dia akan jadi ROC. Dia akan jadi ROC. Okey, so itu maksud ROC tu. Yang lain ni kita baca dan kita boleh jelas dan fahamlah berkenaan ROC tu tadi. Okey, langkah-langkah mengesan. Macam mana kita nak kesan? Okey, yang ini ni, ROC ni, sekarang ni hanya berkuat kuasa dalam company. Tapi adakah dia berkuat kuasa untuk inter-company? Contoh gini. Dia ambil dengan company A, lepas tu dia tutup polisi dekat sana, dia ambil dekat company B. Yang itu adakah boleh kesan secara auto? Setakat ni belum lagi, namun dia boleh kesan jika ada report. Contoh, peserta, klien kita dia ambil dekat company A, lepas tu dia tutup, dia ambil dekat company B. Jika company A ada buat report, okay, dia find out yang dia tutup satu keluarga dan dia ambil dekat ni dengan influence oleh ejen. Maksudnya ejen cakap, tak perlulah teruskan dekat company A tu gini, buatlah dengan saya. So, kat situ, bila ada report, so akan ada ROC untuk perkara tersebut jika ada report inter-company. Setakat ni yang berlangsung untuk orang kata dalam company tu sahaja dulu. Yang tu memang berlakulah sebab boleh trace, boleh detect automatic. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkhidmatan sijil berkenaan dengan notis pembaharuan. Okey, perkhidmatan sijil ni banyak juga soalan exam keluar tau. So jadi tolong baca buku teks. Saya ni ringkasan saja tapi baca buku teks. Andai ada yang tak faham boleh tanya. Okey, pengendali takaful, company takaful akan mengeluarkan notis pembaharuan 1 atau 2 bulan sebelum tarikh pembaharuan sijil untuk reminder. Okey. Notis pembaharuan ni contoh notis pembaharuan yang ada dulu company hantar surat. Sekarang dah tak ada surat, dia ada email lah, melalui email. Okey, auto debit tak berjaya, tak bayar. Semua tu dah berubah dah. Tapi kalau dalam buku teks, kita kena follow buku teks lah. Okey, selalunya kalau notis pembaharuan ni ada apa? Dia akan nyatakan lah nama, nombor sijil, bila tarikh sijil akan luput, tamat, berapa sumbangan yang perlu bayar. Iaitu notis pembaharuan ni jika ada berlaku pembaharuan ataupun lapse yang perlu dia bayar segera, perlu renew dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang akan dimasukkan dalam surat tu dan hantar kepada peserta. Okey, seterusnya. Sampai kat situ saja berkenaan dengan perkhidmatan sijil. So, pentadbiran sijil ni tamat dekat bahagian notis pembaharuan. So, topik ni untuk pentadbiran sijil sampai kat sini saja.